Selangor akan memulakan langkah memburu gelaran ke-34 Piala Malaysia di Stadium Sultan Muhammad IV apabila turun menentang Kelantan The Real Warriors malam ini. Selangor yang juga juara terbanyak Piala Malaysia selepas 33 kali memenangi trofi itu hadir ke gelanggang TRW dengan membawa motivasi terbaik di bawah bimbingan bekas pengendali Harimau Malaya, Kem Pan Gon. Pan Gon yang diumumkan sebagai pengendali baharu Selangor pada 5 Januari lalu mengecapi detik cemerlang apabila berjaya memacu gergasi merah merekodkan 2 kemenangan berturut-turut termasuk menewaskan negeri 9-1 Rabu lalu, sekaligus naik ke tangga kedua Liga Super. Melihat kepada perkembangan positif yang ditunjukkan ketika ini, Selangor tampak memiliki peluang cerah untuk meraih bekalan berdepan Kelantan TRW sebelum menghadapi aksi kedua di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ, Jumaat ini. Namun, mereka tetap tidak boleh memandang mudah terhadap skuad kendalian Akmal Rizal Ahmad Rahli itu yang berada di tangga ketiga terbawah Liga dengan Pan Gon menegaskan bahawa pasukannya perlu mempamerkan peningkatan dalam setiap perlawanan. Saya bangga dengan usaha pemain, namun masih terdapat ruang untuk penambahbaikan. Kami akan terus membangunkan DNA pasukan, itu perkara paling penting. Kami mahu menampilkan bola sepak yang positif, bertenaga dan dinamik yang mana apabila perkara itu dilakukan, keputusan akan menyusul. Jadi kami akan bekerja keras, katanya. Membawa misi sama dengan Selangor, Kelantan TRW juga berada pada situasi yang baik selepas kejayaan menewaskan Sabah 3-2 dalam aksi Liga di gelanggang sendiri, Selasa lalu, sekaligus menamatkan rentetan kekalahan dalam 7 perlawanan mereka sebelum itu. Oleh itu Kem Pan Gon yakin pasukannya akan terus menunjukkan peningkatan seiring dengan pemahamannya yang semakin mendalam terhadap kekuatan para pemain. Saya mengenali kebanyakan pemain dalam pasukan ini, termasuk pemain import. Saya telah mengkaji ciri-ciri mereka dan dengan setiap perlawanan saya memperoleh lebih banyak maklumat, jadi saya boleh merangka strategi dengan lebih baik, kata Pan Gon. Kami tidak boleh kehilangan mata, tetapi kami membina pasukan langkah demi langkah. Saya dapat melihat para pemain mula percaya, tambah Pan Gon. Beliau turut menegaskan kepentingan membina identiti yang berkekalan. Saya mahu membentuk DNA yang kukuh buat kelab ini, sebuah pasukan yang berkuasa, bertenaga dan dinamik. Sebagai sebuah pasukan besar, kekuatan adalah asas utama, tanpa kekuatan, mustahil untuk terus melangkah ke hadapan. Dan kekuatan itu bukan sekadar fizikal, tetapi lahir daripada gabungan mentaliti, tahap kecergasan serta intensiti permainan, jelasnya. Pan Gon turut mengesahkan perbincangan berterusan bersama pihak kelab berhubung perancangan skuad. Ada beberapa pemain yang telah meninggalkan pasukan, tetapi kami masih mempunyai skuad yang baik. Tugas saya adalah untuk menjadikan mereka sebuah pasukan yang lebih baik, kongsi Pan Gon. Sementara itu, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan, Nizam Jamil mengaitkan kekalahan pasukannya sebahagiannya dengan faktor keletihan. Perlawanan kami sebelum ini menentang JDT sangat intensif. Para pemain masing-masing berlari lebih 12 km dan kami tidak mampu mengekalkan tahap tersebut. Ini sesuatu yang perlu kami perbaiki dengan lebih banyak perlawanan bakal ditempuh, termasuk saingan Piala Malaysia, katanya. Diketahui sebelum ini pemilik JDT Tunku Mahkota Johor TMJ pernah mendedahkan di ruang komen, insyaAllah satu piala untuk Selangor musim ini. Mungkinkah Selangor FC bakal jadi kampion Piala Malaysia musim 2026 ini? Sekaligus menjadi era kebangkitan Selangor menjadi pencabar utama bagi JDT, menarik kita nantikan. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.